Banyak burung-burung. Bagus. Aku ni kasut juga tak ada ni. Tak ada grip. Tak ada ni. Rasa gitu ni. Okey. Habis tengok bit kasut merah bit. Tengok. Sudah. Sampai kita spot kita. Inilah semak-semaknya. Ni kalau musim sejuk ni. Oh, musim sejuk pun orang berjalan juga aja. Oh ya ke? Okey. Sekarang pukul 6 pagi. Kita bersama Ujang. Lagi sekali. Ujang bawa spot kegemaran dia. Dekat Kinsale. Oh, nampak. Ni rumah dia betul-betul strategik untuk pancing. Berenang pun cukup. Pokok ni macam pokok paku pakis. Pupuk macam dah ada lah. Makan berbuih mulut. Ni. Alamak, sangkut. Dia. Ini siakap sedap Jang. Ni spot-spot siakap ni. Tak hujan. Tapi basah. basah weh. Tapi basah. Yalah sebab air embun kan. Embun kat pokok kan. Tapi hari tak adalah bad sangat. Ya. Lah ada juga ni. Basah kuyuk aku. Murah lah orang Malaysia. Kalau compare Malaysia pun berapa je, RM70. Tapi dia punya kualiti dia memang. Alah kalau kat Malaysia kau beli jenis kau ni pun berapa je? RM30-40. Okey. Sedok je nak ambil nafas tu. Nak turun bukit eh. Sampai dah. Okay, sampai. Take five. Kau buat yang kecil eh. Tu tau. Dah apa? Tergolek. Dah tergelosor lah. Pasal dah tak ada brake kan. Tuh, Ujang, baik-baik Jang. Kau tengok Jang. Kau jangan tengok aku. Kita nak turun. Spot kita Kinsale. Ini brake. Aku cakap tergolek, aku tergolek Jang. Bismillah. Ui. Ini spot cek makan Ujang ni. Bukan semua orang tahu ni. Cantik. Air baru nak naik ni. Air baru naik. Ataupun air nak turun. Tak cek pun aku. Aku tak cek tak. Sini dia. Berhati-hati. Okey, berhati-hati, kita kena berhati-hati. Okey je? Boleh? Ini air Ujang berasi. Nampak ah. Licin shoot. Bismillah. Baik. Akhirnya. Bismillah. Okey. Kita parking dulu pot dulu, susun barang dulu.
Okay, Alhamdulillah. Kita dah sampai tempat kita, spot kita. Nak batu kan? Ni dia. Okay, ini hari kita try tangkap makrel. Okay. Bambu. Balik bakar best ni. Lemak ni. Ini dia. Bang. Ini bang, jangan marah bang. Oh, ini hari good size. Besar ni. Size. Jangan ditunggu-tunggu, mari kita pula. Alhamdulillah. Oh, Azhar. Tengok Azhar. Makin kau tu ha. Senang, mari. Oh. Ah. Baik, Jang. Ikan sana. Ujang awal dah dapat ikan dah. Dia. Nah, tengok dulu lubang kita goreng. Ui, besar. Ah. Ada maning. Nah, ni. Balik panggang dia ni. Lemak ni. Nah. Masuk tu. Macam ada. Macam ada. Macam ada. Palok. Alhamdulillah, ikan palok. Nak ke? Tak nak. Boleh. Usah tu dia. Ya. Bagi orang ke? Sini dulu tengok. Ikan palok ni. Sekejap. Aduh. Ha? Mana? Mana? Ada orang mancing? Oh. Oh, bismillah. Ya. Ada. Oi, oi, oi. Tak ada. Oh, baik. Naik saja Ujang. Tempat dia kan. Bismillah. Jauh juga ah. Jauh juga paling. Dah ada. Oh. Macam ada. Ada. Alhamdulillah. Ada goyang-goyang tu. Ada breakdance tu. Kasar sikit. Sikit lah. Sikit kot.
Ui. Baulah ada feeling. Oh. Cepat. Ui, ui, ui. Ui. Ihu, alhamdulillah. 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 Boleh nari-nari pula dia. Masuk. Okey. Ha? Air macam nak naik. Macam lawan sikit. Ui. Oi. 2 ekor. Ai, melawan lah. 2 ekor. 3. Ui. Kasar. Lawan kita kasar. Alhamdulillah. Dek, buat gasak, Dek. Woi, jatuh. Masuk. Ini hari memang tak kumpau. Alhamdulillah. Saya pun cantik ni. Tuan. Sekejap. Alamak, berbelit lah aku punya tali. Ambil ni dulu. Sebelum dia lari. Aduh, berbelit tak apa. Janji tak kumpau jangan. Macam magic. Tak ada? Aku sotong pula. Ayah? Sini mesti adanya. Tahu tak? Oh sayang. Tak ada. Ha? Tak. Keras? Ha. Keras jugalah. Ada elastik. Ha. Ha? 40 hingga 140 gram. Okay, review rod ni rod yang kita gunakan daripada Abu Gracia. Panjang 12 kaki. Ketahanan 40 hingga 140 gram. Venarit Abu Gracia. Tak ada. Ada? Macam ada kau. Asyik dia je.
Menggedik-gedik dah. Kena tunjuk juga rumput. Rumput. Air macam mana nak naik? Kena scan. Rasa dekat kot. Dia main depan ni kot je. Tak, dia bijak. Ha. Keras. Tak ni tak. Uish, kasar sikit ni. Gede. Ui. Kasar sikit lah. Ekor ni kot. Gede. Tu. Nampak dah tu. Nampak dah. Gede. Dua ekor. Ui. Ni baru tak kena scan. Ini baru tak kena scam. Tadi dah kena scan. Baik. Baik. Tadi kena scam Alhamdulillah. Baru tak kena scan. Kita pergi kat ni air ni. Apa boleh scan? Kita pergi kat air kan? Alhamdulillah. Besar saiz tu. Tahan dekat saiz dia. Dengan dia. Yang lalu tu. Sedap ni apa ni? Really sedap Dia kecil je. Tapi dia boleh tarik Mana seekor ni? Mana biar? Sedap. Kecil je. 80. Kasar. Ada. Kasar kan? Macam ada. Gegar lah. Dapat kan? Tak tahu ikan apa. Ikan apa tak tahu. Macam best je. Oi, lawan. Lawan. Horse makrel. 1 ekor bapak besar. Besar saiznya. Besar saiz. Besar. Besar saiznya. Boleh tahan besar je. Itu lah. Aduh. Besar. Allah, bismillah.
tepi sikit lah. Mana? Cakap tempat Cik Rin tu dapat siko. Rin, aku ambil ikan kau, Rin. Ya. Ada lagi kasar kan? Kena pot dia. Kena spot dia. Dah. Ada, macam ada. Alhamdulillah. Ada lagi kan? Kita baling kena spot dia. Kenapa tahu? Oh. Kenapa? Oh, 2 ekor. Alhamdulillah. Jangan lagi kan rezeki. Alhamdulillah. Boleh buat laksa insyaAllah. Okey. Alhamdulillah. Boleh jauh. Alhamdulillah. Saiz cantik tu. Mai baling sini pula. Mai lagi baling sini pula. Aduh, rezeki kan. Lagi tak sisi tu orang datang berjauh. Ni pot cantik ni. Ni pot kujang ni. Orang Nganu. Kita orang jemput datang. Sakut pula. Okey. Baik sekali. Tuan nampak. Ni semua muscle ni nampak. Muscle. Muscle bahasa Melayu apa? Kupang. Apa? Kupang. Kupang. Oh, yang pijak ni kesian ni. Ui, banyak muscle lah sini. Banyak muscle lah. Oh, ini tempat dia, ni makanan dia. Kita tengok Uncle Ujang beraksi. Dia. Apa lu? Jangan kau tarik ikan ni, ikan paus dah. Oh, dia lagi. Asyik dia je. Tahulah tempat dia. Wah. Ada lagi ni, dia lalu ni, dia pusing.
Ujang. Ha, dia pun dapat tak? Budak dapat tak? Dapat ah. Huh, okey lah. Oh, banyak. Tiga dia 4 ekor. Dapat? 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor. Rezeki dia. Ekor. Okey lah. Betul lah. Apa? Ini ada ikan. Ada. Kau nak kena bersabar. Habis dah tali aku leng. Tu lah. Itu padat. Tu lah. Macam ada. Scam kot ni. Lumut. Macam ada.